Kedai belakang aku ni, aku nak cakap kedai ni dia famous dengan dia punya masakan ala-ala North India punya. Apa ada juga campur sikit macam belah Middle East punya makanan. Bai Biryani ni dia terletak di dalam kawasan Little India dekat King Street. Buka setiap hari daripada pukul 11 pagi sampai pukul 11 malam. Ruang makan ada dua, satu di bawah dan satu lagi dekat bahagian atas. Seating arrangement pun selesa. Ni antara menu yang popular dekat sana, of course lah, nasi biryani. Eating time pun tak lama, dalam 10 ke 15 minit minuman dan makanan pun sampai. Bandung soda. Kacau. Kedai kacau? Macam selasih pun ada. Macam badam pun ada. Ini macam aiskrim. Tekstur ini dia bukan biru tapi dia macam kunafa punya style. Ada ayam dalam tu, nampak ayam. Tak juga weh, dia main 4 ketul. Ini adalah tomato soup. Ni antara menu lain yang aku order. Berlambak geng. First kita try dia punya lamb shank Kashmiri biryani. Aku punya lamb shank ni set punya geng. Kuih padu dia besar. Isi lembut, dia punya kuah tu memang berasa, dia punya spices. Apa kena makan sekali dengan kuah masala ni. Combination dia jadi lagi padu. Nasi dia pun hampa tengok seroi elok je. Makan nasi saja pun dah sedap. Selain tu kita ada crab masala, tandoori chicken biryani. Anak aku cukup suka nasi dia sedap. Popcorn chicken dia vegetarian biryani. Biryani vegetarian lah. Next kita ada king prawn tikka. Dia macam prawn grill tapi dia bukan kosong lah, dia ada sekali dengan spices. Yang ni pula chicken shish kebab. Kita perah limau dulu, then kita cicah pula dengan pudina sauce. Yang ni pula nama dia reshmi tikka. Ayam kalau ini telong lah, macam ayam Pattaya. Ikan kebab reshmi tikka tu hampa boleh makan dengan roti, boleh makan dengan pudina sauce ataupun dengan kuah kari gravy. Last kali kita ada mozzarella cheese naan. Dalam dia ada cheese, kat atas pun dia bubur cheese juga. Nak potong rasa muak tu, nampak cicah sekali dengan kuah dia. So kalau hampa bisa dengar kedai nama di Tandur, menu je lebih kurang sama. Location Bai Biryani ni senang je. Kapitan KRA Tanjung tu, kat situ. Terik je jalan ni, apa akan nampak terus Bai Biryani kat depan ni. Hampa pergi parking dekat Masjid Kapitan Keling kat sana. Lepas tu hampa main jalan kaki main ke sini sikit.